Kenapa bila bercerita tentang construction je orang kaitkan dengan rasuah? Apa pendapat tuan? Kenapa? Okey, sebelum tuan jelaskan kenapa bila bercerita tentang construction je orang kaitkan dengan rasuah? Apa pendapat tuan? Pendapat saya kembali kepada attitude dengan sikap kita sendiri lah. So kalau katakan rasuah ni bukan dalam bidang construction pun ada rasuah. Betul. Apa-apa bidang pun boleh dirasuahkan. So berlandaskan kita punya agama yang cakap kita tak boleh main rasuah apa semua tu. Semua tu ada sebab. Ya. Semua tu ada sebab. Rasuah ni bagi saya kalau depend on individu, dia nak kaut keuntungan lah. Ya. So dia tak berpanjangan. So kalau kita tengok dari segi efek dia memang buruk lah. Which is kalau dalam bangunan ni, dari segi construction ni, rasuah ni dia boleh robohkan bangunan tu sendiri. Which is kalau kita dalam kontrak material yang kita akan guna benda lain, sampai dekat tangan orang tu bayar ke apa rasuah, dia pakai benda material lain, dah jatuh kepada tak cukup sifat panggil kan. Ya, betul. So dalam design team punya construction ni, everyone have their role lah. So architect their role, engineer itself. So kalau bab-bab tukar spek ni, engineer dia dah kira untuk spek, guna spek ni load dia sekian. So kalau kita mengambil mudah, mengambil mudah perkara macam tu, sebab kita nak mengaut keuntungan daripada rasuah tu, dia akan mendatangkan risiko tu. Ya, sebab tu saya cakap boleh runtuh bangunan tu kalau kita guna material lain selain daripada material yang dah approve, yang ditetapkan. Betul. Yes.